Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Irfan Zahran, wartawan TVPSS Saujanians Anda. Hari ini 11 Februari 2026 telah berlangsungnya majlis penyerahan watika pelantikan yang akan dirasmikan oleh Puan Nurhanisa binti Abdul Wahab, Pengetua SMK Bukit Saujana, Dewan Nurul Saujana Iskandar Puteri. Majlis ini bertujuan memberi pengiktirafan serta amanah kepada pelajar terpilih untuk menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan disiplin. Diharapkan pelantikan ini dapat melahirkan pemimpin muda yang berintegriti serta menjadi contoh kepada warga sekolah. Mari kita sama-sama saksikan. Yang menjaga dan melayan berbagai ragam sekolah dan murid-murid adalah kami. Betul tak pemimpin pelajar? Pemimpin rakan sebaya ni mesti orang selalu fikir yang pemimpin rakan sebaya ni just membimbing rakan-rakan saja. Sebenarnya tugas kita ada macam-macam. Contohnya macam membimbing diri kami sendiri. Sekolah dan salam sejahtera. Nama yang telah. Terima kasih. Poso. Mesti kuat kan? Jangan masak. Kenapa? Saya poset dan saya dah sampaikan amalan paling dekat untuk FNK Bukit Saujana. Okey. Jadi saya pergi dulu kan? Okey. Sama. Kami, barisan pemimpin sekolah menengah Posai Bukit Saujana, Tahniah diucapkan kepada saudari Ayuni Syazawirda dari kelas 5 UKM atas pelantikan sebagai Ketua Pemimpin Pelajar bagi sesi 2026. Diharapkan watika yang diterima hari ini menjadi simbol amanah dan permulaan kepada perjalanan kepimpinan yang cemerlang. Buat penonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan maklumat terkini dari kami. Saya Irfan Zahran menutup liputan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.